Hai, Assalamualaikum. Aku Ariana. Jadi dalam video kali ni aku nak cakap sesuatu dengan korang yang di mana tajuk macam perkara ni dalam permainan fikiran aku. Di mana pernah tak korang rasa burn out? Yang korang rasa macam what the heck siap dunia ni, macam korang merasa macam dunia ni cepat gila. Yang di mana kesakitan dan kepenatan tu tidur pun tak boleh hilangkan. Macam aku, kalau aku rasa dunia ni padat sangat, aku akan tidur untuk dah ada bermasalah. Tapi ada satu point di mana titik di mana korang tidur pun masalah tu tak hilang dan kesakitan dan kepenatan tu pun tak hilang. Dan korang instead korang rasa lagi drain dengan kesakitan dan kepenatan tu, dengan kehidupan ni basically. And kadang-kadang bila kita rasa macam tu, kita akan cepat rasa down. Kita rasa macam kenapa orang yang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kenapa kita cepat-cepat rasa penat, cepat-cepat rasa burn out? Kenapa kita macam ni? Kadang-kadang kita rasa macam tu. Tapi apa yang aku boleh katakan, kita ni manusia. And kadang-kadang kepenatan tu menandakan bahawa badan kita ni manusia. Macam badan kita memberikan salah ayat aku tadi sebenarnya. So aku macam badan kita memberi isyarat kepada kita yang kita manusia. And manusia perlukan rehat. Tak kisahlah korang nak ambil masa berapa lama sekalipun, korang rehat, bukan berarti korang give up. Tapi korang cuma perlukan masa untuk berhenti dan reset semula. Korang ambillah masa berapa lama pun, 2-3 minggu ke apa ke, untuk korang betul-betul rasa korang dah ready and bersedia untuk ambil step yang seterusnya. Macam aku pun, aku pernah masa aku sekolah menengah, aku before SPM, aku pernah berada di tahap yang macam sampai aku macam tak faham gila dengan dunia ni. Banyak sangat benda berlaku dan aku take time. Aku ambil masa yang agak panjang untuk aku kembalikan diri aku semula. And aku tahu tu risiko sebab nak SPM kan. Masa tu aku form 5. Nak SPM and aku masa tu, sebab kalau aku tak ambil time tu, aku macam tak tahu apa jadi dengan aku. So aku ambil time untuk aku cari diri aku balik. And Alhamdulillah it works. And aku happy dengan hidup aku sekarang. And maybe korang boleh cuba. Kadang-kadang kita bukan nak give up sangat pun. Kita just penat. Kita penat dengan dunia ni. Kita penat dengan manusia kadang-kadang tak ada common sense. And kita penat dengan perkara-perkara yang terjadi. And pada pendapat aku, give up bukan solusi dia. Walhal korang boleh ambil masa dan reset semula dan cari jalan untuk korang move forward. Kalau korang stuck, bukan berarti korang gagal. Stuck tu ialah macam Tuhan bagi korang masa untuk korang cari diri korang semula and jadi versi korang yang lebih bagus supaya korang boleh move forward dengan dalam keadaan diri korang dah bagus. Faham tak? And buat sesiapa yang di luar sana yang tengah dalam kegelapan, aku ada baca satu quote ni. Kalau korang ada baca fiksi, kalau korang baca fiksi, series ajaib tu, korang akan jumpa satu quote di mana dia kata, kalau tak ada kegelapan, kita tak akan nampak bintang. So kalau korang tak duduk dalam keadaan gelap, korang tak merasa kegelapan tu sekejap, korang tak akan belajar erti bersyukurnya cahaya. So don't be so hard on yourself. Take time and please be kind to yourself, especially to yourself. Jadi, aku rasa itu saja daripada aku. Korang jangan lupa makan, jangan lupa jaga diri dan stay safe. Kalau ada rezeki, aku buat video lagi. Kita jumpa di next video, okay? Bye-bye. Assalamualaikum.